Okay, so hari ni aku nak kongsikan spek bot aku. Mungkin ramai yang tanya, bang, bot jenis apa, model apa kan, enjin guna macam mana, trailer kena ada permit ke tak. Okay, baik. Aku bermula daripada trailer dulu. Trailer ni aku buat DIY. Lepas tu, kalau korang tanya perlu permit kalau ikutkan undang-undang Malaysia, yes, trailer perlu permit. Tapi macam aku tarik dekat rumah aku, dekat dengan pantai. Jadi aku tarik dekat je lah. Dan aku tak apply permit benda ni. Harap-harap JPJ tak nampak lah video aku kan. Okay, cuma kena pastikan lah trailer yang korang buat tu selamat untuk di towing lah. Yang tu yang paling penting. Okay, dan untuk board pula, yang board aku ni adalah model daripada Revix, board inflatable board, Revix Trooper, size dia 360. Alright. Dan aku pairkan dengan engine aku pula Mercury 15 HP. Lepas tu okay, aku gunakan fish fender daripada Garmin. Yang ni model 52 CV, EcoMap UHD 2. Yang ni aku beli sekali dengan dia punya ni lah, sekali dengan dia punya map. Okay, jadi aku ingat itu je lah kot. Boleh. Lepas tu mungkin ada yang tanya, bang, ada tak dia punya design trailer? Design trailer aku tak simpan, geng, hari tu. Aku dah ada buat dia punya SketchUp. Tapi nantilah aku tolong carikan untuk siapa-siapa yang nak buat sendiri. Okay, itu je lah kot. Lepas tu bateri untuk Garmin ni aku dah gunakan 3 bateri. Sekali tu aku gunakan bateri daripada AutoGate. Lepas tu aku gunakan bateri kereta NS berapa aku lupa. Lepas tu yang sekarang ni aku gunakan lithium bateri. Yang tu mungkin tahan lebih lama lah. Okay. So itu je, geng. Kita jumpa di lain video.